Ada orang ni kuat ibadat, rajin buat ibadat, tetapi jenis kuat berhutang. Berhutang pula tak usah bayar. Berhutang nak bayar tak apa, berhutang tak usah bayar. Gini, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata siapa dia berhutang dan ada dalam hati dia niat nak bayar, Allah Ta'ala akan tolong dia untuk bayar hutang tu. Tetapi kalau ada orang berhutang dalam hati dia niat tak usah bayar dah, maka Tuhan akan hancurkan harta dia. Lagu mana? Hidup dia akan melarat. Tak bayar hutang ni jadi bala. Jadi tak cukup semacam pitih kita. Kerana jadi kau tak cukup, kau desak, kau hidup kau sempit, kau apa dia. Kerana tak ada niat nak bayar hutang. Maka kalau ada duit tak usah bayar hutang, hukum dia haram dan berdosa. Jika siapa waktu dia, amal janji hari ni pukul 10 nak bayar. Pitih ada tak usah pergi bayar. Haram, berdosa hukum ni kita. Tapi kalau kita janji hari ni, pitih tak ada. Tak apa, tak berdosa. Ni bukan tak bayar, tak usah bayar hutang dia tak boleh bayar hutang. Lain dah. Ada orang ni dia nak bayar hutang tapi dia tak mampu. Hak tu tak kena ni. Tapi kalau orang ada duit tak usah bayar hutang, maka amalan dia tak terakat. Duk gini. Pahala dia duk gini. Ya amalan ni malaikat akan ambil misalnya hari ni. Kutik. Siapa dekat waktu maghrib, malaikat pagi tadi akan naik bawa macam jabir gitulah. Tepat amalan kita wak naik atas langit. Bukan kata Tuhan atas langit, tepat sipek amalan wak naik. Jabir. Kalau orang buta wak naik sekerat tinggal. Tak naik atas langit. Tak siapa. Jadi kalau kita ke puh laju tu tinggal tengah jalan, tak ada siapa rumah. Puh laju tu siapa sekerat jalan tu pakai tinggal situ. Jadi amalan kita tergatung. Bukan kata tak ada pahala, ada pahala tapi tergatung. Lepas pada kita bayar barulah naik amalan tu.